116 pip, 132 pip, 200 pip. Running profit $1,300, RM4,000 dalam masa seminit. Tadi kalau ada WhatsApp aku, mana? Genting jom malam ni. Aku macam on je lah, aku tak tahu dia nak ajak buat apa. Tapi aku tahu satu benda, aku kekurangan dana. Kenapa aku cakap kekurangan dana? Sebab aktiviti dengan Kal ni satunya mahal tau. Tak kisahlah aktiviti apa pun, tapi mahal. Daripada makan, shopping, apa, aktiviti, golf. Aku silap-silap dia ajak aku main golf ni dekat Genting ni, tapi aku kekurangan duit. Green fee aku anggaran dalam RM100 lah. Aku tak tahu sangat sebab aku bukan golfer. Lepas tu KD selalu bagi tips dalam RM50 ke RM100. Hotel lagi. And sekarang dah lambat tau. Kebetulan malam ni CPI, and then aku ada akaun aku. Ni akaun aku grow tau. Untuk mengelakkan akaun compounding aku daripada hancur lebur untuk CPI, aku akan nanti lambat. Sekarang dah 8.29. Lagi seminit. Aku biarkan impact tu bergerak dulu. Ekspektasi aku adalah spike disebabkan fundamentalnya previous 3.8% dan forecast pergi melonjak ke 4.2%. Apabila actual lagi tinggi daripada expected ataupun forecast, itu menandakan inflasi sangat-sangat tinggi lah. Sekarang ni aku ada $2,000 account and gold dah gerak ni. Aku akan entry sekarang, gold sell now. Sambil tu aku akan ajak budak-budak dalam rumah biru aku. Oh, instant babi. Weh, instant weh. 100 pip, 109 pip, 116 pip, 132 pip, 200 pip. Running profit $1,300, RM4,000. Kal, aku dah cukup lah. Dah cukup lah? Dah cukup lah. RM4,000. Cukup kau simpan itu di poket kau. Lepas tu esok lawan? Halo dah siap halo? Dah. 200 pip sell, settle. Nasib baik aku dapat cover dengan CPI. Thank you Kal. Thank you ajak last minute. Thank you. Tak last minute tak kawan. Sell 200 pip ni instant sebab apa? First kali fundamentally inflasi sama ada akan meningkat atau terus stay lah. Itu menandakan federal government tidak bersedia untuk cut rates lagi. So aku strong with the sell. Buy tu spike bodoh-bodoh je, aku pun tak tahu kenapa spike buy tu. Tapi siapa sell low tadi memang meninggal lah. Kau tengok, aku bagi Mat. Kau tak percaya, kau tengok ni feedback ni mari. Ini last minute punya otak ni. Bukan aku seorang je profit, semua orang punya profit. CPI settle Alhamdulillah. Daripada RM4,000 pergi ke RM10,000 dalam masa seminit. Kening wayo tekan kat atas open browser. Kita jumpa dekat Pak Long, jom Pak Long. Stay tune. Stay tune lagi. Ya, ada sambungan kan? Nak tahu sambungan tengok video aku. Ni rupanya lagi genting main pasal main golf. Memang last minute. Kau yang kepala semua last minute kau. Tu lah plan-plan lepas tu tak edit. CPI pun dah settle. Alhamdulillah. Dan kau nak belajar sekali, kau tahu nak cari kat mana, tekan link kat bio, tekan kat atas. Open browser. I see you there. Bye bye. Jumpa dekat Genting.